Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. Alright guys, in this video, paling special punya video. Okay, tak pernah kita buat video macam ni dalam channel kita, dah 100 videos. Okay, iaitu saya buat video live trade. Okay, saya trade during market open. Benda dah berlaku, bukan saya buat live. Tak boleh mengikut Bursa Malaysia, obviously you tak boleh buat live trade during ke public apa semua. Yang ni benda yang dah berlaku. Okay, just ingat, this is a disclaimer, this is educational purpose. Saya nak share macam mana setup apa saya pakai untuk counter new IPO. Alright, iaitu counter tadi kita ada counter Nation Gate. Okay, macam mana kita masuk, alright, dan macam mana kita jual. Okay guys, so saya nak cakap sikit this is my first time doing this. Okay, dan agak nervous sebenarnya. Okay, so saya masuk sikit, saya masuk 100 lot sahaja. Lepas tu saya saya jual pun agak cepat, alright. But lepas tu saya masuk, saya ada masuk lagi lah. Okay, bukan itu satu round sahaja. Alright, so hopefully you guys can enjoy lah this video. Alright guys. Okay guys, 1 minit lagi market nak buka. Okay, so maybe kita akan try 100 lot. Okay, untuk Nation Gate, trading view kita dah ready. Untuk chart 1 minit, setup new IPO. Okay. Right. Tengok macam mana. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Right. Jadi okay, 805. Okay, so maybe akan buka harga tu lah. Ya, okay, dia buka 81 sen. Ready. Okay, 81 sen. Kita nak tengok harga sekarang berapa. 81 82. Okay, sekarang high 81. Okay guys, masih lag. Okay, 82 dah high sekarang. Okay, kita ambil 82. Okay, pecah 82 kita ambil. Okay, dah masuk 82 new high Okay, 82 adalah new high. Okay, kita try buat trailing stop. Alright, 825 dia layan lagi so far. Okay. Okay, dia layan lagi. Nah, dia layan. Okay, layan, dia main situ lagi. Okay, dia main situ lagi. Alright. Okay, 83. Okay, dia main, kita layan lagi. Dia main, kita layan. Okay, dia main, kita layan. Kita layan dulu. Kita layan lagi. Okay, 835, cantik. Okay, 84. Okay, 84. Okay, kita try. Kita try 8. Okay, dia try. Okay, 840. Kita boleh jual sikit 840. Kita try. Okay, 83 dia dah buang. Okay, kita try. 84. Okay, 84 boleh. 84 boleh jual. InsyaAllah dia dapat 84. Jual sikit 50 lot. Okay, dapat jual sikit 84. Okay, 84 dapat jual sikit. Okay, kita ada 50 lot lagi. Kita tengok macam mana. Okay, kita try buat trailing stop. Tadi nak buat trailing stop tapi okay. Alright. 85. Okay, 85 Nation Gate. Okay, 85 cantik. Alright, 84. Okay, nampak dia main situ Okay, try jual 25. 845. Okay, nampak dia jatuh so hati-hati kat situ. Okay, kita try. Okay, dapat 845 fail, 85 pula. Nampak? Kena main macam tu guys. Okay, ni kita panggil position sizing. Alright, kita kena main macam tu. Okay, tengok mana dapat. Okay, 85. Maybe pecah 85. Okay, maybe akan pecah 85. Okay guys, lepas video ni baru saya explain macam kenapa entry apa semua. Nanti kita akan recap balik. Alright. Nanti kita akan recap balik Okay. Kita trade dulu. Okay, 8 pecah, 85 kita ada sikit je lagi tinggal. Okay, tak apa, kita layan dulu.
Okay, 8 lah. Nak, dia naik lagi, dia naik lagi. Okay, 85 boleh. Okay. 86. 86. Mantap lah, bos. Okay, 86. Alright guys, so sekarang saya nak explain. Okay, tadi video tu saya record time live. Ini dah pukul 6 petang. Saya nak explain kenapa saya masuk dan pakai setup apa. Okay, so benda ni saya dah share banyak kali. Tengok video LNP pun saya dah share. Kalau saya punya setup nak trade counter new IPO, saya akan pakai kalau first day setup kita panggil lah yang ni, kita akan pakai chart 1 minit. Alright, chart 1 minit. Jadi dekat sini syarat dia, ingat balik, hijau, kita nak dia naik dulu. Okay, bukan kita terus beli. Kita nak dia naik dulu kalau ikut setup saya. So dia dah naik. Dia naik sampai 82 sen. Itu yang you guys tengok video tadi balik. Okay, rewind. You guys boleh tengok balik. Saya beli 82 sen. Betul? Sebab apa? Sebab saya mark 82 sen kat sini, ingat. Biar dia naik dulu. Tunggu dia jatuh. Okay, so once dia dah jatuh, kita markkan harga ETH. So obviously time tu tak sempat lah you nak buat macam ni. Okay, sebab tu scalper ni you memang kena laju sebenarnya. Okay, so you lambat sikit je dah harga tinggi you kena beli. Ni kita panggil scalping. Okay, you beli kena pantas lah. Kalau you time tu baru berlaku you macam mana support mana, tu agak susah sebenarnya. Sebab tu sebenarnya scalping ni adalah high risk. Okay, ataupun sebenarnya tak sesuai lah untuk beginner. Sebab ni saya just sharing lah. Okay, untuk public learn something lah. So the moment saya dah nampak highest dia buat tadi 82 sen, saya tunggu dia jatuh dan saya tunggu dia pecah 82 sen. So you guys boleh tengok dia pecah je 82 sen, saya masuk. Okay, inilah yang saya nak cerita tadi. Saya agak nervous tadi sebenarnya. Kalau ikut setup sebenarnya kita boleh buat trailing stop macam saya share kat LNP. Okay, so selagi dia layan dia punya support, kita boleh hold. Alright. Sekejap, sorry. Okay, kita boleh hold. So you guys boleh tengok lah tadi saya jual cepat apa semua kan. Itu tak tahulah. So you guys boleh tengok dia naik, lepas pecah 82 dia naik sampai 84 macam tu, lepas tu dia sambung sampai 86. Lepas tu saya jual area-area sini lah. Okay, not bad lah sebenarnya untuk scalping. Lepas tu boleh masuk balik. Okay, dia bukan satu round saja sebenarnya ni IPO. Okay, dan sebenarnya second round pun dia bagi dekat sini 865 break. Okay, so dia bagi juga dekat sini 865. You tengok dia pecah, dia boom. Okay, lepas tu itulah basically yang saya nak share. Apa yang saya nampak, saya dah bagi tahu tadi, the steps saya macam mana nak trade counter IPO. Siapa yang belum tengok counter macam mana nak trade counter ni IPO, guys boleh tengok video yang sebelum ni, iaitu macam cara saya trade counter ni IPO LNP. Saya ada share. Okay, so itulah basically. Simple kan? Tunggu syarat hijau, tunggu dia naik tunggu dia naik, lepas tu jatuh dan kita mark harga ETH pecah, ikut setup saya beli. So you guys boleh tengok tadi saya ada cakap 820 ETH dan you boleh nampak lah, saya the moment dia pecah tak cerita banyak, saya beli terus. Okay, ini menggunakan setup apa kita panggil, ni saya buat lah. Kita buat sendiri setup ni. Nama setup ni kita namakan adalah first day setup new IPO. Okay, right. Okay guys, untuk bulan 1 ni kita ada banyak counter ni IPO, dan untuk tahun ni sebenarnya memang kita ada banyak sangat counter ni IPO. Jadi sesiapa yang berminat, okay, tuan saya selalu tak dapat IPO lah, susah nak dapat IPO. Siapa yang berminat, okay, nak belajar daripada zero sampai advance, okay, daripada saya, alright, join next class kita 28 hari bulan dengan 29 hari bulan. Okay guys, limited to 25 people only. Okay, so siapa cepat dia dapat. Ni pun dah berapa orang bagi nama. So kita memang fokus counter new IPO. Okay, kita tak apply lah basically dekat IPO. Untuk setup new IPO ni kita tunggu di listed dulu dan kita tunggu setup kita baru kita beli. Okay, ini ikut setup yang saya punya lah. Alright, jadi siapa yang betul-betul serius nak belajar, kita ada first day setup, not first day setup. Dalam not first day setup pun kita ada beberapa cara. So yang berminat, jumpa anda insyaAllah 28 dan 29 hari bulan. Berbaloi. Okay. So
Okay guys, I think itu saja for this video. If you guys enjoy this video, like. Okay, kalau cukup 50-60 like, mungkin saya akan buat lagi video-video macam ni in the future. So don't forget to share our videos guys. Kita dah buat video ni, don't forget to share. Alright, thank you guys so much for watching. I'll see you guys in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.